Selamat datang semua. Dalam dunia latihan teknikal dan vocational atau TVET, kita ni bukan sekadar menyampaikan maklumat tau. Kita sebenarnya sedang membentuk kemahiran, membina kerjaya dan secara tak langsung mencorakkan masa depan industri negara kita. Jadi, jom kita tengok sama-sama macam mana kita boleh anjakkan cara kita mengajar daripada sekadar baik kepada luar biasa. Cuba kita fikir sekejap. Setiap hari, kita berdepan dengan pelatih-pelatih yang penuh harapan. Persoalannya, adakah kita ni cuma mengisi kepala mereka dengan fakta? Ataupun adakah kita mengajar mereka cara untuk berfikir dan membina kefahaman mereka sendiri? Ada beza besar tu. Rahasianya bukanlah sesuatu yang rumit atau baru. Ia sebenarnya terletak pada pelan tindakan psikologi pembelajaran yang memang dah terbukti berkesan. Anggaplah ia macam alatan praktikal, bukan teori lapuk dalam buku teks, tapi pelan tindakan yang direka khas untuk kita faham macam mana manusia ni belajar. Inilah asas yang akan kita gunakan. Okey, dalam kupasan kita kali ni, kita akan bedah siasat 3 teori utama. Kita akan mula dengan yang paling asas, iaitu behaviorism. Lepas tu, kita akan selam lebih dalam dengan cognitivism. Dan akhir sekali, kita akan lihat macam mana pelatih boleh cipta ilmu mereka sendiri melalui constructivism. Dan yang paling best, kita akan gabungkan semua ini jadi satu plan induk yang mantap untuk anda. Baiklah, jom kita mulakan. Asas segala-galanya, behaviorisme atau orang panggil teori tingkah laku. Senang cerita, ia adalah tentang tindakan yang kita boleh nampak dan ukur. Ia jadi tulang belakang kepada disiplin dan latihan berulang-ulang yang membina kemahiran fizikal. Konsep dia sebenarnya sangat mudah, tapi sangat berkuasa. Ada rangsangan atau stimulus dan mesti ada tindak balas atau respons. Tokoh macam B.F. Skinner kata, kalau satu tingkah laku tu diberi ganjaran, ia akan diulang. Kalau didenda, ia akan berkurang. Simple kan? Ia tentang membentuk tabiat melalui pengukuhan. Jadi macam mana rupa benda ni dekat bengkel kita? Senang je. Bila anda puji hasil kimpalan pelatih yang kemas tu, cantik kerja kau. Itulah pengukuhan positif. Bila pelatih tu asyik buat latih tubi memateri sampai jadi sempurna, itu pengulangan. Dan bila peraturan keselamatan tu semua orang patuh sebab tahu akibatnya, itu pun behaviorisme sedang bekerja. Ia membentuk disiplin. Tapi persoalannya, cukup ke setakat tu? Kemahiran fizikal tu memanglah penting. Tapi seorang juruteknik yang hebat bukan saja boleh buat kerja. Dia juga perlu boleh berfikir dan selesaikan masalah kan? Inilah yang membawa kita ke lapisan yang seterusnya. Sekarang, jom kita cuba buka kotak hitam dalam kepala pelatih kita. Teori kognitif ni dia tak tengok apa yang berlaku kat luar, tapi apa yang berlaku kat dalam. Macam mana kita proses maklumat, macam mana kita faham dan macam mana kita selesaikan masalah. Bukan lagi pasal apa pelatih buat, tapi kenapa dan bagaimana dia buat. Ini beza paling besar. Tak macam behaviorisme, kognitivisme ni tengok otak kita sebagai pemproses maklumat yang aktif. Pembelajaran bukan lagi sekadar tindak balas pasif. Pelatih kita bukan span yang cuma serap ilmu, bukan. Mereka ni umpama arsitek yang sedang membina struktur pemikiran mereka sendiri. Dekat sini, kita guna alatan yang lebih canggih sikit. Kita tolong pelatih bina skema atau macam peta minda. Contohnya, macam mana semua komponen enjin tu berkait. Kita juga tunjukkan cara yang betul melalui pemodelan. Biar dia tengok pakar buat dulu. Dan yang paling penting, kita sediakan perancah atau scaffolding. Bimbingan yang kita bagi masa awal-awal dan perlahan-lahan kita kurangkan bila dia dah makin mahir. Jadi dalam praktiknya, ini bermaksud kita banyak guna gambar rajah skematik, bukan cuma bagi spana. Kita suruh pelatih, cuba terangkan balik kat saya macam mana benda ni berfungsi. Ini memaksa mereka untuk susun fikiran. Kita wujudkan perbincangan dalam kumpulan untuk selesaikan masalah yang rumit. Biar mereka berfikir. Dan sekarang, kita dah sampai ke peringkat yang tertinggi. Kalau behaviorisme tu membentuk tindakan dan kognitivisme membina pemikiran, konstruktivisme pula ia memberi kuasa kepada pelatih untuk mencipta pengetahuan mereka sendiri. Perkara paling penting dekat sini ialah anjakan peranan. Pelatih bukan lagi penerima yang pasif, yang tunggu disuap ilmu. Tak, mereka adalah pembina yang aktif. Pembelajaran tu jadi satu proses di mana mereka meneroka, bertanya soalan dan suaikan apa yang mereka dah tahu dengan maklumat baru. Mereka belajar dengan buat, bukan dengan dengar. Dan ini
Ini akan mengubah peranan kita sebagai pengajar secara total. Kita bukan lagi sumber segala jawapan. Kita dah jadi seorang fasilitator, seorang pemudah cara. Tugas kita ialah untuk reka satu pengalaman belajar, ajukan soalan-soalan yang mencabar dan bimbing mereka untuk cari jawapan sendiri. Inilah wajah TVET moden yang kita nak tengok. Pelatih bukan setakat membaiki, tapi mereka mencipta. Mereka membina prototipe dari kosong, mereka berlatih dalam dunia maya guna VR atau AR dengan selamat. Mereka diberi masalah dunia sebenar dan ditugaskan untuk reka penyelesaian yang inovatif. Dekat sinilah pelatih kita bertukar jadi pencipta sejati. Jadi, persoalannya, teori mana yang terbaik? Behaviorisme? Kognitivisme? Konstruktivisme? Jawapannya ialah tiada satu pun. Pengajar yang paling berkesan bukanlah pengamal satu teori sahaja, tapi dia adalah seorang ahli strategi yang bijak menggabungkan kekuatan ketiga-tiganya sekali. Jadual ni dah rumuskan segalanya dengan sangat jelas. Kita mulakan dengan behaviorisme untuk bina disiplin dan kemahiran asas. Masa ni kita jadi macam pengarah. Lepas tu kita beralih ke kognitivisme untuk bina pemahaman. Kita jadi pembimbing. Dan akhirnya kita gunakan konstruktivisme untuk cetuskan inovasi. Dan di sinilah kita jadi fasilitator. Tiga-tiga ni saling melengkapi antara satu sama lain. Dan inilah matlamat akhir kita yang sebenar. Misi kita bukanlah untuk melahirkan pelatih yang hanya tahu ikut arahan, tetapi untuk melahirkan graduan yang boleh berfikir, boleh menyesuaikan diri dan paling penting, boleh mencipta penyelesaian bila tiada siapa yang bagi arahan. Jadi, bila anda masuk ke bengkel atau kelas anda esok, cuba fikirkan tentang ni. Apa yang pelatih saya perlukan hari ni? Adakah mereka perlukan lebih disiplin? Itulah behaviorism. Atau pemahaman yang lebih dalam? Itulah kognitivism. Ataupun mereka perlukan peluang untuk mencipta? Itulah konstruktivism. Ingat, anda adalah arkitek pengalaman pembelajaran mereka. Gunakan semua alatan yang anda ada. Penerangan ini adalah berdasarkan bahan hak cipta COTS Dr. Zulkifli CD 2026.